Assalamualaikum gang. Hari ni punya video aku nak cerita pasal trend gang. Clearly apa yang korang dah buat, korang dah trade hari-hari, clearly lah kita boleh nampak di mana untuk gold kenaikan telah pun berlaku. So kita boleh cakap di mana kita akan berpegang kepada trend kenaikan, ataupun kalau ikut position kita akan fokus kepada buy lah gang. So apa yang kita nak cerita adalah kalau kita tengok di time frame H4 gang kalau kita tengok di time frame H4, setiap kali dia melakukan breakout, so kita akan terus mencari peluang untuk buy. Dan setiap kali dia create demand, dia create demand and dia create demand gang. Tetapi untuk sekarang gang apa kita nak fokus untuk sekarang adalah adakah demand sekarang telah pun melakukan breakout di time frame H4 ataupun belum. So kalau biasanya kalau kita nak tengok, kita akan tengok first left kita dari harga semasa. So ini adalah harga semasa, dan untuk first left kita should be kita akan berada di area sini. So kalau kita nak tengok kenaikan yang berlaku di candle bullish di sini gang kita boleh nampak yang dia close body dia melepasi the highest one dari segi first left dia ataupun shadow lah kita boleh cakap. So bila dia dah berjaya melakukan breakout body, kita akan percaya ataupun kita akan fokus kepada dia akan terus lagi melakukan kenaikan lah gang. So dekat mana kita nak target kepada dia melakukan kenaikan, kita akan go to time frame lah. So kalau kita tengok dekat H4, saya ulang sekali lagi, kalau kita tengok ataupun kita berada di time frame H4, should be demand yang terdekat should be akan berada di area sini lah gang. Tetapi kita akan nampak dia akan sedikit besar. Tapi tak apa, kita boleh fokus kepada time frame yang lebih kecil untuk kita menandakan arah kita. So kalau kita tengok di time frame H1 penurunan dah pun berlaku. Kita boleh nampak spike dia berlaku, dia meninggalkan shadow gang. So kita boleh expect di mana kalau kita tengok di time frame H1 gang kalau kita tengok di time frame H1, kita expect untuk demand di sini ataupun bullish engulfing dia dah pun collect dan dah pun melakukan kenaikan semula. So kalau kita tengok dari segi price di sini lebih kurang 4164 dan sekarang 4194. So lebih kurang berapa gang? 300 pip dalam spike H1 ini sahaja. So kalau kita nak sambung B lagi ataupun kita nak sambung buy lagi, kita akan intai lagi time frame yang ada. So kalau kita tengok sekarang mungkin dia tengah membuat ataupun dia tengah menyiapkan dia punya structure. Kalau kita tengok di time frame yang lebih kecil, should be kita kena berhati-hati sedikit. Kerana apa? Kerana possibility untuk dia tutup balik shadow ini boleh berjaya kan. Kita boleh nampak yang dia ada possibility untuk dia tutup semula shadow di sini, ataupun dia akan collect another demand sebelum dia sambung fly. So apa yang patut kita buat sekarang adalah kita patut tunggu untuk dia create another demand dekat sini. So kita dah cerita shadow sini dah pun collect dekat H1 tadi. So kalau dia melakukan sideways macam ni dan breakout meninggalkan demand yang baru, should be kita akan target semula untuk dia melakukan kenaikan. So faham Tapi apa-apa kita akan ataupun saya akan update lah. Saya akan update dari semasa ke semasa mengikut price. So saya harap korang faham untuk perkongsian saya. Terima kasih. Bye bye. Assalamualaikum.